SME Vaganza, festival pemasaran luar biasa yang dibawakan khas oleh Astro Media Solution bagi komuniti perusahaan kecil dan sederhana PKS atau SME di Malaysia. Lebih 200 usahawan hadir di acara yang diadakan di Petaling Jaya pada 25 Jun lalu bagi membantu meningkatkan perniagaan mereka agar dapat bersaing dengan lebih berkesan dalam pasaran hari ini. Astro mempunyai rekod prestasi yang terbukti sesuai untuk bekerjasama rapat dengan syarikat perusahaan kecil dan sederhana ataupun SME kerana lebih daripada 80% periklanan radio kami ialah dengan partner SME. Peranan kami bukan hanya sebagai syarikat penyiaran tetapi menjadi rakan kongsi strategik yang dapat membangun bersama-sama dan dipacu dengan wawasan yang disesuaikan mengikut kehendak SME. Oleh itu, acara yang diadakan khusus oleh Astro ini dapat menyampaikan maklumat secara berkesan kepada setiap warga SME yang hadir. Okay, on the left, guys, can you make some noise, please? SME Vaganza ini bukan hanya sekadar seminar perniagaan biasa, tapi pesta pemasaran yang mampu menyediakan platform bagi peniaga SME untuk belajar, membina rangkaian dan berkembang maju bersama-sama dengan memanfaatkan ekosistem multimedia Astro agar dapat menjana impak perniagaan yang lebih berkesan bagi setiap komuniti SME di Malaysia. Jual air, macam mana nak hantar aku tak boleh figure out. Tapi dia buat dekat live, fine. Siapa faham kan nasi air? Ini cabaran paling besar hari ini adalah ramai usahawan ni masih berniaga dengan cara yang konvensional. Ataupun ikut-ikutan. Maksudnya mereka meniru atau melihat apa yang orang lain buat dan mereka tiru. Menyebabkan mereka ni tidak ada competitive edge atau kelebihan daripada orang lain. Mungkin sebab mereka ni tidak ada exposure pada segi understanding macam mana nak membina perniagaan, dan saya nampak dan mudah-mudahan SME Vaganza ni akan membantu mereka ni untuk nampak peluang-peluang yang mereka ada untuk dilihat di dalam pasaran itu dengan lebih baik dan menang. Tapi kalau kita nak menang, kita perlu upgrade diri kita dan beri peluang diri kita untuk hadir untuk satu sesi yang begini. Yang saya nampak inisiatif Astro ni adalah sesuatu yang percuma tetapi bernilai. That's first part. Faham, there's money in the market. Program ini turut menampilkan barisan personaliti radio dari stesen Era, Sinar, THR Gegar dan Zayan bagi membentangkan bagaimana kandungan radio Astro mampu menjadi alat pemasaran yang dekat dengan hati pendengar dan efektif untuk usahawan SME. Selain daripada itu, kita ada banyak segmen. Borak Sini pula menampilkan hos Haziq Husni sebagai platform pemasaran untuk usahawan membina jenama dalam suara komuniti SME. Inilah bukti bahawa penyiaran televisyen dan radio masih relevan dan berpengaruh dalam bina hubungan antara peniaga dan pelanggan. Bagi saya, untuk kita kembangkan lagi kita punya brand, untuk kita luaskan lagi penjenamaan company kita, kita sepatutnya kena join juga SME Vaganza ni yang macam Astro anjurkan supaya brand kita ni lebih senang orang kenal. Sebab ialah dengan persaingan sekarang ni sangat-sangat susah untuk brand kita ke depan. Jadi dengan adanya SME Vaganza, dengan adanya promosi-promosi ataupun iklan-iklan radio yang ditawarkan, jadi sebenarnya benda tu memudahkan untuk jenama kita lebih terkenal dan lebih orang tahu. So inilah peluang untuk join dan tengok apa input yang kita boleh dapat, sebab dekat sini semua dia jelaskan secara detail apa yang diorang boleh bagi dekat kita, dan diorang sangat mempromosikan dengan orang kata secara betul-betul lah, bersungguh-sungguh sebab nak bantu. Kami pernah tengok Trivago, iklan Trivago. Dia yang keluarkan iklan Trivago yang merupakan seorang yang pengetahuan dan juga updated. Alhamdulillah dah selesai sudah SME Vaganza di Kuala Lumpur yang bertempat di Hotel Sheraton Petaling Jaya. Pelbagai info menarik yang boleh menaikkan lagi perniagaan tempatan di Malaysia berkolaborasi bersama dengan Astro. Jadi jangan lepaskan peluang kepada usahawan-usahawan di luar sana untuk hadir ke Next SME Vaganza di Pulau Pinang. Jumpa anda di sana. Astro!